Am. Meh. Meh duduk sini. Pakcik. Kita Aduh. rehat dulu, relax-relax. Minum dulu. Aduh. Sila Am, sila. Mak garipap. Pakcik, burger nenas semalam tu tak ada ke pakcik? Burger mana ada orang makan pagi-pagi macam ni. Pagi macam ni kita makan kari pap lah. Kalau malam kita makan burger nenas. Pagi kita makan kari pap nenas. Garipap nenas? Takkanlah garipap nenas. Kata pakcik Kalau tak percaya, buka lah tengok. Takkan garipap nenas pakcik. Ini orang makan garipap ayam, garipap daging. Tak ada garipap nenas, tak pernah dengar lah pakcik. Cuba rasa. Mak. Garipap pun nenas pakcik. Rare ni. Kita rehat makan kari pap pusing nenas dengan jus nenas. Habis semuanya nenas pakcik. Burger nenas. Garipap nenas. Air nenas. Itulah Alhamdulillah rezeki Am lah ni pagi-pagi ni. Ya, tapi pakcik. Terima kasihlah pakcik untuk garipap ni. Tapi semua ladang nenas. Ni nenas. Apa semua nenas ni pakcik? Saya kalau makan nenas banyak-banyak ni takut peranakan jatuh pakcik. Tak adalah pakcik, saya gurau je. Sebab saya bila saya makan nenas ni, dia rasa sihat badan pakcik. Tapi nak tanya pakcik, apa tujuan pakcik ni ladang nenas semua ni pakcik? Ni sebenarnya ni Am, ni kawan pakcik punya. Pakcik tolong jaga dan teruskanlah dia punya penat lelah usaha dia membangunkan tempat ni. Asalnya tempat ni pakcik sambung ni, pakcik ambil pekerja-pekerja ni yang Am duk nampak duk buat kerja tu kan. Tu macam-macam latar belakang tu. Ada yang gelandangan tak ada rumah, ada anak yatim piatu kan, ada yang bekas banduan pun ada. Tapi alhamdulillah berkat depa kerja kat sini, duduk kat sini kan. Sekarang ni semua dah jadi alhamdulillah, solat tak tinggal, dah belajar mengaji kan. Pandai mengaji Quran dah semua. Macam tu pakcik. Tapi itulah sekarang ni bukan apa pakcik. Bila orang nampak je orang tu, terus dia nak judge. Bila nampak je orang tu, terus nak judge. Macam mana tu? Rasanya sekarang ni memang macam tu lah kot pakcik. Betul lah Am cakap tadi kan. Ramai orang kita ni dia suka terus nak judge, nak hukum. Tengok orang je kan, tanpa usul periksa kadang-kadang. Ataupun hanya penampilan dia. Mungkin zahir perbuatan dia, kita pun tak tahu apa sebenarnya dia buat macam tu. Kita terus nak hukum. Kita sebenarnya dalam berhadapan dengan orang ni, kita kena ada perangai macam mana Nabi-Nabi yang Allah cerita dalam Quran. Macam mana tu pakcik? Pernah dengar tak cerita Nabi Musa? Okey. Nabi Musa ni dia kena berdepan dengan siapa? Fir'aun. Bila Allah suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, apa yang Nabi Musa minta doa daripada Allah? Kan? Yalah, jumpa Fir'aun kot, jenis bunuh habis orang kan. Budak lelaki pun dia bunuh. Kecil-kecil lagi. Jadi macam Fir'aun ni kalau ikutnya Nabi Musa ni patut minta doa, Allah lembutlah hati Fir'aun kan. Tapi Nabi Musa minta, Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhan aku, isyrah li sadri, lapangkan dada aku. Nabi Musa minta Allah lapangkan dada Nabi Musa. Kenapa? Bayanglah kalau daripada awal lagi Nabi Musa ni dah sempit dada kan, dah tutup dah. Fir'aun ni tak ada harapan. Fir'aun kan, tak ada harapan dah. Pergi jumpa dia pun tak jadi apa kan. Kalau daripada awal lagi Nabi Musa dah letak dah judge macam tu dah, tak ada makna lah pergi jumpa. Tapi dia tahu ni Allah suruh jumpa kan? Jadi itulah dia minta isyrah li sadri. Barulah Nabi Musa minta wa yassir li amri. Dan cerita Nabi apa pula? Nabi Ibrahim berdepan dengan pak dia kan. Cerita Nabi Ibrahim ni bapak dia ancam dia macam-macam kan. La arjumannak, aku akan rejam kamu. Dia rejam memang mati lah. Tapi Nabi Ibrahim ni dia punya sikap dia tu sikap yang dia lembut dengan pak dia. Sebab
harapan dia supaya Allah ampunkan bapak dia. Maksudnya ampun macam mana? Bapak dia masuk Islam, bapak dia beriman, Allah ampun bapak dia kan. Itu jiwa yang kena ada pada kita. Kita nak kalau boleh semua orang masuk Islam, semua orang jadi baik, semua orang Allah ampun, semua orang boleh masuk syurga. Itu jiwa yang kena ada. Tapi itulah malang lah. Kan? Ada kala kita tengok habis orang ni sesat, orang ni tak kena, orang ni ahli neraka. Dia seorang yang masuk syurga. Ni melampau lah. Jadi itu cerita Nabi Ibrahim. Sama juga cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh. Okay. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah kat kaum dia. Kan Allah cerita dalam Quran. Nabi Nuh pun siang, malam, pagi, petang kan dia duduk cerita dia berdakwah kat kaum dia. Tapi jiwa yang ada pada Nabi Nuh tu yang bagi pakcik lah mahal kan? Dia nak supaya Allah mengampunkan kan? Mengampunkan. Tujuan dia menyeru berdakwah kat kaum dia tu tujuan supaya mereka ni diampunkan. Yalah maksudnya mereka ni masuk Islam, Allah ampunlah dosa mereka kan. Orang yang masuk Islam ni semua benda yang dia buat lepas-lepas ni semua dah terampun. Jadi baby itu lah ya. macam baby baru lahir tu. Boleh tanya lagi ke soalan? Ha. Macam mana kalau kita nak selesaikan orang yang suka judge? Kalau kadang lagi sekarang ni dekat media sosial orang asyik nak judge je. Mana-mana cerita padahal benda tu belum betul lagi. Ya. Tapi orang dah hentam dulu dah. Saya tengok pun kadang-kadang saya itulah kan menyedihkan sebenarnya. Kan. Tapi kita pun sendiri janganlah berputus asa. InsyaAllah. Sebab itulah yang pakcik ni kan. Pakcik buat usaha-usaha macam ni kan. Kita didik orang, kita ada media sosial, kita ada TikTok. Nanti boleh tengok pakcik buat TikTok live. Kan. Selain daripada duduk kuliah subuh dekat surau kat masjid tu, media sosial ni pentinglah untuk kita mendidik masyarakat. Sebabnya kita tak baca Quran, itu masalah dia. Macam mana Allah cerita pasal Nabi-Nabi, ya, Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dengan bapa dia, Nabi Nuh berhadapan dengan anak dia kan. Semuanya macam-macam situasi kan. Tapi mereka tetap tak berputus asa dan masing-masing masih meletakkan harapan supaya orang-orang di sekeliling mereka ni akhirnya kembali kepada Islam dan Allah ampunkan dosa mereka. Panjang pula kita sembang ni. Tu kalau duk buka tajuk lagi, duk tanya lagi ni, sampai petang kita boleh sembang ni. Jangan pakcik. Kalau tak dapat makan burger ke orang? Tak apa, nanti kita rehat tengah hari nanti. Pakcik jamu makan tengah hari menu special kat sini. Jangan cakap ada nenas lagi kot pakcik. Mesti apa-apa menu pun pasti ada nenas. Uish, boleh jadi tagline tu pakcik. Boleh kita cuba balik tak? Apa-apa menu pun pasti ada nenas. Ayah ni cerita tentang tabayun. Boy pakcik. Pakcik ni jangan nak peli-peli saya. Saya tahulah saya tibai pakcik punya burger itu. Macam pakcik sebut tadi lah, kita tak bolehlah jadi dungu. Tak bolehlah naif. Kan? Ada benda memang kita kena sangka buruk.